Wana demo. Yang ni rencana ni kita akan selesaikan insya-Allah. Tapi sementara belum selesai soal hubungan ukhuwah Islamiyah, mesti kita pastikan kekal. Sebab itu saya sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden telah pun menerima dan menyambut baik. Kita nak tengok bila nak mula. Rakyat umat Islam di Malaysia saya kira hari ini duk tunggu. Bila siapa nak mula? Duk cakap dengan surat khabar ni tak boleh jadi. Tak boleh selesai. Tak payah cakap di luar pun tak apa. Duduk sama-sama menyelesaikan masalah. Lepas tu kita keluar sebagai sahabat, berganding bahu untuk pastikan supaya umat Islam di Malaysia ini terus maju, makmur dan bersatu padu. Ini adalah azam saya. Dan saya harap penduduk-penduduk yang ada di Balik Urai, ialah akan ada pilihan raya kecil, akan melihat ini dalam konteks yang tidak emosional, kata orang. Melihat pada kepentingan umat Islam. Tak apalah pilihan raya ini kita bertanding lah. Kalau sokong barisan, insya-Allah UMNO menang. Okey juga kan? Tak okey lah? Hari ini Timbalan Menteri datang buat cek kecil aja tu. Saya tengok-tengok lebih jauh, saya pun tak nampak. Tapi bila pengarah pendidikan negeri dah sebutkan tadi 1.6 bilion, Masya Allah, lebih besar daripada Belanjawan Negeri Kelantan. Satu negeri, Jabatan Pendidikan Negeri dapat duit lebih besar daripada apa yang Datuk Mi Aziz belanja untuk di Kelantan. Betul. Betul tak? Betul tak? Itu belum menang lagi tu. Kalau dah menang lagi kita orang, lebih daripada itu. Kita boleh tolong pasal kedudukan kerajaan pusat jauh lebih kukuh keuangannya. Walaupun dunia gawat, Amerika sudah bankrupt, banyak negara-negara Eropah pun sudah bankrupt, Malaysia tak bankrupt. Tak. Kementerian saya, Kementerian Pelajaran Malaysia, dalam orang kata gawat-gawat, kerajaan bagi lagi 1 bilion lebih, tambah lagi, tak kurang, tambah lagi tuan-tuan. Itu komitmen kita tentang soal pelajaran. Jadi kalau nak melihat ini soal kepentingan, orang kata duniawi wa ukhrawi. Sekarang ni kita di dunia, di akhirat Tuhan akan timbang apa usaha kita buat. InsyaAllah semuanya kita masuk surga. Sokong ni Aziz masuk surga, sokong saya pun masuk surga, insyaAllah. Orang Islam dijamin masuk surga. Itu ada dalam Al-Quran. Tak ada masalah. Cuma bila ada dosa dia akan hukum sikit. Tapi semua masuk surga. Tapi soal duniawi, kita nak hidup dengan baik. Keupayaan kita lebih, tuan-tuan. Keupayaan kerajaan pusat untuk membantu membangunkan negara jauh lebih besar daripada keupayaan pihak Ni Aziz dan kawan-kawan mereka. Kalau dilihat dari sisi kepentingan membangunkan umat Islam, kerjasama dan muafakat yang saya sebut tadi pasti bagus. Memang ia harus berlaku. Tapi kalau belum tidak berlaku pun dari segi soal keupayaan, dari segi tenaga manusia, dari segi soal keongkos keuangan, dari sumbangan yang lain-lain, jauh lebih berupaya. Ada orang beritahu saya pergi Kelantan tak payah ditadu lah, kata dia. Memanglah kerajaan pusat memang kena buat lah tu semua. Tak pilih kerajaan pusat pun dapat juga duit, kata dia. Itulah masalah kan. Tapi bukan soal itu. Yang pentingnya bagaimana kita nak mendukung usaha pimpinan yang berupaya untuk membawa kita ke suatu tahap yang lebih baik, yang lebih sempurna. Logiknya siapa yang lebih bukan berkuasa saja, siapa yang lebih berupaya dari segi sumber pendapatan, keuangan, tenaga manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja, tenaga pengajar dan gurunya dan juga pegawainya lebih 500,000. Hampir 1/3 daripada pegawai-pegawai penjawat awam di negara kita ada di bawah Kementerian Pelajaran. Sebab itu agaknya Datuk Perdana Menteri tak saya kat sini. Kok nak jaga yang ramai bilangan tu tadi? Nak jaga guru bukan senang, orang pandai-pandai. Tak apalah, kita boleh bincang, selesaikan masalah mereka. Jadi dengan sebab itu saya berpendapat wajar untuk kita bersikap lebih rasional, berfikir, tidaklah terlalu emosional pasal soal politik, tetapi memikirkan soal masa depan kita. Pastinya kita mahu lebih berjaya, mahu lebih maju,
Dan melihat kita menguasai semua bidang. Dan atas dasar itu saya berharaplah guru pun boleh bantu saya, PIBD pun boleh bantu saya. Boleh tak bantu? Dok beritahu pada orang mana orang yang tak apalah, yang nak pakat-pakat di perpaduan, tapi sokonglah, pastikan siapa calon kita letak mesti menang lah. Tak satu tu je. Dan insyaAllah nanti kita akan datang lagi. Kita selesai lagi. Belum selesai, banyak lagi perkara. Tok Pa saya tahu memang bekerja keras. Pengurusi perhubungan pengarah pilihan raya. Saya tak pegang jawatan tu, saya turunkan pada Tok Pa. Presiden parti kata Tok Pa dia lebih mampu kerana dia orang Kelantan. Dia berturun bawah, cakap, tahu masalah tempatan, apa isu. Kalau apa-apa masalah yang ada hari ni, duk jumpa Tok Pa. Tok Pa boleh selesai, selesai. Tak boleh selesai, bawa pada saya. Saya boleh selesaikan masalah, insyaAllah. Tak semua lah, mana yang boleh selesai lah, bukan? Jadi saya ingin nak mengucapkan terima kasih sekali lagi pada pihak Jabatan Pelajaran dan juga pada semua bapa yang hadir pada hari ini. Dan tadi telah diumumkan ada beberapa bentuk bantuan-bantuan, saya tak akan sebutlah, tapi insyaAllah ini adalah sebahagian yang orang ada kata ni lah kalau nak pilihan raya kecil, memang betul, bukan pasal apa. Tapi kalau tak pilihan raya pun kita dah bagi banyak, tak umum. Bangunan sekolah ni buat tak diumum siapa pun jadi di sekolah, kun fayakun, jadilah. Tak ada orang tanya pun. Tapi hari ni bila Menteri Perdana Menteri datang, dibagi dia cek, nak beritahu inilah yang kita bagi. Yang ni tak banyak, yang banyak tu tak diumumkan. Itu yang saya nak beritahu lah. Jadi terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.